Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuba menukar skrin LCD Samsung A11. Cikgu dah beli ni melalui Shopee di Samsung A11. Baru sebelum ni cikgu dah tukar Vivo V7, iPhone, tapi konsep dia semuanya sama je. Okey, kita tak perlu buang masa, kita terus pergi kepada penukaran LCD Samsung A11. Okey, yang pertama sekali kita kena cabutkan SIM card ataupun memory card ni. Ini pertama sekali. Wajib. Okey. Yang kedua, kita perlu buang skrin ni di belakang. Cover handphone di belakang ni. Kalau Vivo, cikgu rasa dia ada skru di sini. Tapi iPhone cikgu lupa dah. Tapi konsep dia sama je. Yang pertama sekali kita kena buang ni. Lepas tu kalau bagi yang tak ada kuku, okey, boleh guna benda ni lah, ataupun guna screwdriver leper. Okey, sebelum tu kita kena ada lah alat-alat ni. Alat-alat ni. Ni pembuka LCD dia. Yang ni di belakang buka cover. Boleh ke buka cover yang ni? Okey. Okey. Awak buat sekeliling Okey. Dia mula-mula dia ketat sikit. Pasal ni cikgu dah banyak kali dah anak cikgu buat jatuh. Jadi cikgu dah 2 kali dah tukar, jadi mudah sikit lah. Sebelum ni pun dia cover hitam, cikgu tukar yang cover merah. Jadi handphone ni macam handphone baru semula. Okey, dah dapat. Okey, bila dah dapat yang ni, awak perlu gunakan ni. Okey, buka screwdriver ni. Okey, buka satu. Okey, lepas tu ni buka touchscreen ni. Bagi Samsung A11 dia ada touchscreen di belakang ni. Okey, buka ni, buka yang di tengah ni. Nampak? Okey, buka. Lepas tu yang buka yang ketiga pula. Okey, bila dah buka, semua dah buka. Okey, dia ada satu LCD lita di sini. Okey, awak buka lita ni. Dia tekan je. Nak bukakan dia, okey, akak je. Okey, dah tercabut. Okey, boleh. Lepas tu bukakan dia skru yang sini dulu, yang di bawah ni. Okey. Cuba buka. Dia ada 3 skru. 3 skru. Okey, buka. Okey, awak dah buka ni. Ketiga-tiga ni, cabutkan dia. Dia ada skru sini Sebab cikgu ada 3 je. Takut yang awak ada 5-6, cikgu tak pasti lah. Tapi masing-masing atas handphone Okey. Oh, yang ni satu ni. Okey, cikgu dah buka. Okey. Okey, kita buka. Okey, selepas tu apa kita perlu buat? Kita perlu akakkan bateri. Bagi yang first time yang buka, kena dryer lah. Kena guna dryer bagi panaskan untuk mencairkan gam tu. Tapi cikgu dah buka yang pertama dulu. Jadi sekarang ni gun dia cikgu tak letak. Dibuat untuk yang kali kedua, cikgu tak letak gun. Jadi mudah sikit lah bagi cikgu. Okey, awak buka. Oh, dia memang ada lagi gun yang lama. Tapi cikgu memang tak letak yang kedua tu. Tapi
gang dia masih ada yang lama. Okay. Awak jangan takut buka je. Ini tak ada apa. Okey, tapi dia ada gang. Ni awak tengok kesan gang. Okey. Kesan gang ni dulu kuat, tapi kita guna dryer. Kita guna dryer, dia boleh cairkan dan mudahlah angkat untuk kali yang pertama lah. Okey. Setelah awak buka gam ni, okey, yang ni pun awak cabut ni, cabut LCD ni. Cabut akak macam ni. Kalau tak nak dengan tangan, okey, kita guna je screwdriver ni. Akak. Akak mudah je cabut dia. Okey, boleh? Okey. Bila dah boleh macam ni, okey, tengok LCD ni. Ni untuk menukar LCD lah. Okey. Tarik je. Dia ada satu, mungkin yang ni terlampau rosak teruk dah ni. Okey. Okey, yang ni kali yang pertama hari tu cikgu letak gang terlalu banyak. Jadi cikgu perlu dryer kalau tu ni. Ataupun awak guna yang ni, cuba terang. Okey, alhamdulillah. Boleh cikgu guna screwdriver tajam ni. Ni tak ada apa, ni screen dia je. Sebab cikgu guna terlampau letak banyak sangat gang itu. Sepatutnya awak letak gang tepi je. Gang tepi. Oi, banyak ni tuan. Banyak. Banyak. Teruk LCD. Okey. Bila dah dapat macam ni, teruk memang teruk. Dia memang teruk dah rosak. Patutlah anak bagi tahu tak apa. Okey. Jadi ada satu kat sini. Okey, awak kena buka. Awak jangan terus tarik awak kena buka dia ni. Ni ada satu ni. Buka baik-baik Tapi ni dah rosak dah ni, yang dah rosak ni. Patut dia rosak Dia Lepas tu okey, buang je. Puluh je. Okey, ambil ini belah sini. Okey, boleh Boleh. Buka LCD tadi, awak kena buka benda ni. Bila awak buka benda ni wayar antena je rasanya. Okey, wayar antena. Okey, boleh keluarkan ni. Okey, sekarang ni kita masukkan balik. Senang je. Okey, awak masuk yang ni, masuk sini, keluar sini, Lepas tu yang ni awak masuk balik. Yang ni yang payah tadi awak kata Okey, lepas tu ni pastikan wayar antena ni tepi dia. Lepas tu awak masukkan ke dalam ni. Ni tak ayah. Okey, okey, tepi ni awak duduk ni, kita letak, awak kacik je. Tekan je. Okey, tekan saja. Okey, apa perlu buat, kita tekan je. Okey. Okey, dah masuk ni. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu yang ni pun sama. Yang ni sama lah. Yang ni sebelah sini. Letak dekam. Sama, tekan je. Ini pun tekan je.
Okey. Alhamdulillah. Yang ni kabel ni kita dah masuk. Yang kabel ni pun kita dah masuk. Okey, kita cuba test lah. Okey, kita cuba masukkan bateri untuk kita test dulu LCD. Kita tak perlu gam-gam lagi ya. Tak perlu lagi, pasalnya kita test dulu sama ada boleh guna ataupun tak boleh guna. Okey, yang ni pun masuk je. Bateri dia. Okey. Ni kita dah masukkan bateri dia. Okey, kita cuba tengok dulu sebelum kita pasang, kita tengok dulu sama ada dia berjaya atau tidak. Okey, tekan je switch on off. Pastikan bateri ada. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, tengok dah keluar. Dah keluar LCD. Mata kita berjaya lah ni. Agak-agak berjaya. Termenung, dia lama sikit. Handphone lama. Untuk anak-anak je. Okay, alhamdulillah. Lama sikit bang. Sorry lah. Dia tengah berani lah. Tapi kalau dah keluar macam ni, rasanya dah okey lah. Kita tak perlu bimbang dah. Rasanya okey lah. Alhamdulillah. Okey. Cuba tekan. Okey, alhamdulillah. Password, nombor password anak-anak cikgu tahu. Nanti lah kita cuba strike sedikit. Strike Okey, cuba tekan. Okey. Cuba tekan WhatsApp. Okey, boleh. Yang ni buang. Okey. Okey. Back. Cuba tekan apa lagi? Swag lah. Swag. Yang ni mungkin ada gangguan sini lah. Semua kena tuang. Okey. Alhamdulillah. Semua okey. Tak ada masalah kan. Tekan WhatsApp pun boleh. Boleh dapatnya. Okey. Laju kan? Dah laju. Okey, beres. Alhamdulillah. Okey, cara pasang dia macam puang kena ingatlah. Kita buka tadi macam mana, kita pasang, puang kena ingat sendirilah. Jadi apa, kena pasang dulu yang ni. Lepas tu pasang yang apa, besi tadi. Puang kena ingatlah. Saya nak tunjuk apa ni. Ni. Okey. Besi ni. Letak sini balik. Puang kena ingat benda yang tu. Okey, beres. Okey, itu saja. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan lonceng. InsyaAllah cikgu akan bagi info-info yang lebih baik lagi lah. Ini untuk cara DIY. Kalau hantar kat kedai 150 ni. Kalau beli kat Shopee RM50 je. 150, RM180 tak lari. Tu pun yang LCD bukan original katanya. Tapi ni kita beli kat Shopee, dia bagi tahu LCD dah original. Okey, itu saja. Bye.